yang merupakan satu program pendidikan jasmani untuk mental, rohani dan juga kehidupan yang lebih baik. Ini adalah ribuan tahun diamalkan di negara India, kini telah berkembar ke seluruh dunia. Bukan lagi sebagai satu program jasmani berasaskan kepada hanya budaya dan kaum dan agama, tapi ia telah merentasi agama dan kaum ke seluruh pelosok dunia. Dan Malaysia tidak tertinggal, dengan begitu ramai saya nampak telah mengadakan program mengamalkan ciri-ciri yang baik dari segi bagaimana pendidikan moral ni, pengamalan yoga ni membawa ketenangan. Di kawasan Kelang, di kawasan Parlimen Kelang, sebenarnya yoga lama, memang ada yoga centers yang mana mereka bayar dan mereka bagi. Sudah jadi satu sudah jadi satu popular culture among people. Kelasnya ramai anak muda sekarang dan juga ramai yang menjadi amalan hidup mereka. Dalam klub-klub sudah ada wujud pun. Tapi yang paling popular adalah NGO-NGO yang mengamalkan program-program macam hari Sabtu dan Ahad. Kalau anda pergi macam Kelang Jaya, kalau anda pergi Padang-Padang Seri Kota, anda boleh nampak ramai pagi-pagi Sabtu dan Ahad. Mereka macam Tai Chi. Kita Tai Chi daripada China dan yoga daripada India. Mereka sekarang kita nampak kesinambungan antara mereka, bagaimana mereka membawa satu budaya untuk supaya menyerapkan nilai-nilai yang perlu diserap dengan Malaysia dalam acuan Malaysia pula. Program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid-murid untuk kesihatan, menjaga kesihatan dan juga ibu bapa lah. Sebab kita kan Malaysia banyak klinik dan banyak hospital dan banyak hospital private disebabkan kita tidak menjaga badan kita, maksudnya kesihatan kita. So kesedaran kesihatan itu perlu diberi taklimat ataupun bagi pendarahan kepada guru-guru atau ibu bapa dan satu masyarakat Malaysia perlu ada. So sebenarnya yoga itu berkaitan dengan pernafasan sekali. Apabila kita nafas, tarik nafas dan lepas, kita akan mental kita akan tenang. Itu yang penting. Next year kita target untuk bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri supaya kita dengan Kerajaan Negeri Selangor. So kita adakan secara besar-besaran. Ini tempat ni tak cukup kalau nak adakan secara besar. Open kepada semua. Maksudnya yang berminat, Chinese ke, Melayu ke, India ke, sesiapa sajalah yang berminat, kita boleh minta dia datang dan ambil bahagian supaya belajarlah sesuatu ni.